Assalamualaikum semua. Bila mana yang bermaksud kita boleh tap screen dulu. Bila naikkan video dalam 100, kita akan start kita punya sesi kenal program Sarjana Muda Perubatan dan Surgery. Kata saya Doktor? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih Nau. Ya. Dr. Nadia apa? Betul. Nama pun tak tahu kan? Saya betul. Nama saya panjang. Nadia Ain Umar Sahara binti Muhammad Nur. Boleh panggil Dr. Nadia tu boleh. Saya Naura Mushidah Nasib. Saya Nau ataupun Naura. Sama panjang tu, sama panjang. Betul panjang. Bila 9 orang yang melihat kita ni boleh tap screen dahulu. Boleh tap screen dulu. Kita dalam 100 view, kita akan mulakan kita punya program, kenali program Sarjana Muda Perubatan dan Surgery. Saya rasa hari ni Doktor tadi datang macam mana? Saya daripada fakulti sebab dunia perubatan kan di luar main campus. So saya kereta naik sini. Hari dia pun saya daripada Bulan Cerah Sulang 9. Hari ni Ramadan ke-8. Hari ni kita rasa macam mana dengan Ramadan ke-8? Alhamdulillah. Sebab tahun ni tenang sedikit. Tapi kita memang tengah main di fakulti, pembelajaran sedang berlangsung. Maknanya memang semua tahun memang ada sedang berlaku dan juga tahun 1 sedang exam sebenarnya. Fakulti perubatan ni lain sikit. Exam tu tak sama dengan main campus. So different lah. Dia setiap tahun tu time exam dia tak sama. 13 mata memandang. Boleh tap screen dahulu. Kita akan mulakan kenali program Sarjana Muda Perubatan dan Surgery ini dalam selepas kita dapat 100 view atau 50 view, kita akan teruskan dengan live kita ni. Hari ni saya rasa sangatlah berpuas sebab saya dapat bercakap face to face dengan Dr. Nadia. Terima kasih Nau, saya pun. Terima kasih sangat sebab itulah kita berkenalan kan hari ni. Baru kita ada kenalan. Saya rasa kita dah lama dah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itulah mesra tu. Betul. Okey. Ya, 15 mata memandang boleh tap screen dahulu. Nanti ada program kita akan isi UPU dalam bulan September. Sebab kemasukan apa tu pelajar year 1 September. Jadi selalunya saya rasa kalau UPU online tu interview di Fakulti Perubatan dalam bulan 5, bulan 6 macam tu. So tapi sama je dengan kos lain. Sama je. Sepatutnya maknanya pengisian UPU tu kan result SPM tak lama lagi nak keluar, cuma kita belum tahu tarikh kan dengannya. Kan dan pengisian UPU tu sama saya rasa tarikh dia, cuma dan masuk year 1 pun sama September lah biasanya. So batch 008 ni akan isi UPU ni. Betul. Batch 08 untuk betul, untuk isi UPU yang akan datang ni. Okey. Kalau maknanya batch macam tu, kalau fakulti kita ni kalau perubatan punya program dah apa ni lebih 20 tahun dah. So saya pun tak berapa pasti bila Nau cakap batch tu. Maksud batch yang macam mana yang tu? Tahun yang lahir 2008. Okey. 2008 yang dapat SPM. Anak saya tu saya tahu yang itu SPM. Maknanya 2007. 2007. SSC. SPM matrikulasi. Selalu dia setahun kan. Tapi sekarang matrikulasi ada juga yang 2 tahun. Maknanya kan yang Kementerian Pendidikan punya dia ada yang 2 tahun. So bergantunglah ada 2007, ada 2006 mungkin. Betul. Baik, 29 mata memandang Yusin Official. Okay, kita akan Kola, Abdullah, Harith, Tulip, Aisyah. Okay, boleh tap screen dahulu. Ni semua calon-calon nak masuk UC kan? Mungkin calon-calon. Di antara yang awal. Betul. Platform.
1000 like kita akan terus start. 50 orang view mata memandang, kita terus start saja. Okay, Abdullah Haris boleh tap screen dahulu. Haikal._Haikal.Elias. Boleh tap screen dahulu. For them ZD. Kemahin nama tak nak kalah. Tap screen dahulu. Okay, cuy. Mochi. Boleh tap screen. Okay, Doktor. Doktor rasa macam mana? Nervous ke? Macam mana nak start ni? Okay, dah 1K. Macam mana, Doktor? Kita start kan? Boleh. Sebab saya pun tak sabar nak kongsikan kenapa yang minat nak jadi doktor tu masuk USIM sebenarnya. Betul. Baik, Doktor. Saya akan mulakan dengan soalan pertama lah. Okay, boleh tak Cik Dr. Nadia, betul? Dr. Nadia ceritakan sedikit secara ringkas berkenaan dengan latar belakang penubuhan program Sarjana Muda Perubatan Serjeri dan di USIM ini. Okey, terima kasih Nau. Okey. Seperti kita tahu, Universiti Syed Islam Malaysia salah satu daripada universiti awam di Malaysia, dan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan USIM menawarkan program Sarjana Muda Perubatan dan Serjeri di USIM. Okey, kalau kita imbas kembali permulaannya program ini diadakan bermula tahun 2005 pada September dengan bermulanya 29 orang pelajar. Sikit je. Itu adalah kohort pertama Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Sains Islam Malaysia. Okey, di mana pada ketika itu our founding dean was Professor Emeritus Datuk Dr. Ni Muhammad Nasri Ning Ismail. Okey, so USIM, maknanya FPSK USIM yang menawarkan program sarjana muda. Kalau dengan kata lainnya MBBS lah. Saya ringkaskan MBBS lah. It's a Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery. Secara kasarnya kalau kita cakap MBBS, orang tahulah itu program untuk menghasilkan doktor-doktor perubatan. Okay, so kalau kita latar belakang bermula di Pandan Indah lagi sebenarnya. Kalau dulu sebelum fakulti kami dinilai ni terbina, kita bermula di fakulti di Pandan Indah, Menara MPAJ. Masih ada lagi small satellite campus lah di situ. Jadi kita bermula di situ dengan 29 orang pelajar, dan sekarang ni dah lebih daripada 20 tahun. Tahun 2024 kita sambut 20 tahun FPSK. Dan kita ada alumni yang sebenarnya dah jadi klik saya dah. Sama-sama sebagai pakar di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan USIM. Alumni USIM sendiri. So itulah sedikit latar belakang. Tapi yang saya nak beritahu maknanya macam mana tertubuhnya. Saya kalau ikut sejarahnya, it is maknanya inspirasi daripada pada ketika itu mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad melihat keperluan untuk menghasilkan doktor Muslim yang komprehensif. Maknanya selain daripada belajar ilmu perubatan yang mungkin macam contemporary atau westernized, tetapi sebenarnya kalau kita tahu ilmu perubatan ni dari zaman Ibn Sina semua tu dah wujud dah sebenarnya kan. Jadi ada keperluan untuk mengintegrasikan antara ilmu pengajian Islam dan juga ilmu sains. That's why lagi-lagi untuk memenuhi niche USIM sebenarnya, integrasi nakli dan akli. Okey. Itulah sedikit latar belakang lah. Baik. Sebelum saya teruskan kan, ada orang tanya ni, senang tak kos ni sebenarnya, Doktor? Senang tak tu, lama sikit nak jawab kan. Okey. Tak ada benda yang mudah sebenarnya. Okey, kalau saya boleh katakan, okey, sebab saya pun dah melalui program perubatan. Okey, saya di UKM lah tak ada program proses pembelajaran yang mudah sebenarnya. Okey. Jadi saya kata dia taklah mudah, tetapi jika ada dia memang, maknanya pelajar tu memang ingin menjadi seorang doktor, kan, dia akan usahakan dan jika ada minat, passion, dia akan usahakan untuk mencapai impian tersebut. Nah, kalau saya nak katalah, selalunya kalau orang tanya susah ke senang, saya akan kata ada manisnya di hujung. Memang perjalanan tu tak mudah, tetapi manisnya di hujung. Okey, itulah. So, basically tu individual lah.
individu punya individu. effort lah. Dan kalau orang tanya lah kan, adalah juga sebilangan kawan-kawan ya, sebab anak-anak yang masuk sekarang ni adalah kira macam umur-umur anak saya. Anak saya pun tunggu SPM juga. Jadi kalau ada kawan-kawan tanya okey tak nak jadi doktor ni kan. Jadi kita selalu tanya kenapa dia nak jadi doktor tu satu. Kalau mak bapak yang suruh, kalau boleh kita tak nak lah mak bapak yang suruh. Biar dia datang daripada kehendak sendiri. Sebab pengorbanan tu ada. Saya tak boleh nak tipu. Dalam proses pembelajaran ni perlu ada pengorbanan. Tak sikit banyak kan. Jadi dengan tu PIE, pi ke P saya nak sebut ni. Pi ke P. Jadi sebenarnya bergantung kepada diri sendirilah. Kalau nak kata senang tu, kalau kita ada usaha, dia mungkin akan jadi senang. Macam tu lah. Memang. But macam tadi kan doktor kata perubatan, sarjana muda perubatan ni di USIM ini dia mengintegrasikan ilmu nakli dan akli, betul? Jadi apakah yang membezakan sebenarnya kos medik ni berbanding dengan kos lain selain daripada mengintegrasikan ilmu nakli dan akli itu sendiri? Okey, kalau kita nak bezakan lah dengan, sebenarnya kat Malaysia ni kalau universiti awam dah ada quite a number lah of program perubatan, maknanya UM, UKM, UPM, semua jiran-jiran kita kan. Tetapi apakah beza antara maknanya USIM dan universiti lain, program di MBBS USIM dan lain. Itu memang saya tak nafikan adalah keunikannya adalah integrasi nakli dan akli. Okey, apabila kita kata integrasi nakli dan akli tu, integrasi nakli tu ilmu nakli yang berasaskan daripada Al-Quran, hadis, diintegrasikan dengan ilmu yang daripada akal atau logik manusia. Kan? So dalam proses pembelajaran medik di USIM, mungkin saya boleh bagi contoh lah. Kalau sebelum ni program di USIM adalah 6 tahun, tapi sejak tahun 2024 kita telah ada transition kepada program kurikulum 5 tahun. Medik memang takkan kurang daripada 5 tahun, khususnya kebanyakannya. Jadi sekarang ni program kita siapa yang akan masuk year 1 nanti dia akan menjalani kursus 5 tahun. Dan untuk menjadi seorang doktor you kena melalui fasa preklinikal dan juga fasa klinikal. Preklinikal adalah maknanya dalam setiap fasa ada kursus-kursus yang perlu you lalui. Antaranya maknanya waktu preklinikal lebih kepada pelajar didedahkan dengan subjek-subjek ataupun kursus-kursus yang bercakap atau mengajar tentang basic sciences. Contoh macam anatomy ni macam organ yang ada dalam tubuh manusia yang normal, maknanya anatomy, fisiologi, ilmu-ilmu anatomy, fisiologi, biochem diintegrasikan tetapi diajar secara khusus mengikut sistem. Contoh macam let's say kita cakap sistem kardiovaskular. Tahu tak? Pernah dengar kardiovaskular? Dia berkenaan dengan paru-paru ke macam mana? Jantung. Kalau paru-paru nampak macam respiratory. Nampak rasa budak FM tu kan? Ya, betul. Tak apa kita sama-sama kita belajar. Saya pun tak pandai ekonomi tu. So sistem kardiovaskular dalam tu kita akan belajar yang normal berkenaan macam mana fungsi jantung maknanya organ jantung tu macam mana, salur darah jantung tu macam mana, kan, apa yang menyaliri jantung itu normal lah, fungsi dia macam mana, bila dia berdegup pam jantung tu maknanya bila jantung mengepam tu apa berlaku, ada berapa segmen dalam jantung. Dari aspek itu normalnya kan. Tetapi dalam sistem tu juga kita belajar yang abnormal. Maknanya sekiranya jantung, salur darah tu tersumbat, apa berlaku pada jantung? Itulah antaranya orang dapat serangan jantung. So dalam basic sciences, maknanya dalam fasa preklinikal, pelajar didedahkan apa yang berlaku yang kita tak nampak, yang di sudut selular, sudut function. Tetapi fasa klinikal, iaitu pada year 3, year 4, year 5, pelajar ini akan didedahkan kepada posting klinikal, iaitu dia akan ada latihan klinikal di hospital. Dia akan ada posting contohnya perubatan dalaman atau internal medicine. Maknanya dia akan belajar berkenaan dengan penyakit serangan jantung, macam mana simptom seseorang yang datang
bila dia terkena sakit jantung dan macam mana sign yang boleh didengar oleh pelajar apabila seseorang itu ada abnormality pada jantung untuk membolehkan apa tujuan sebenarnya bila kita tengok patient. Sebenarnya kita nak dapatkan diagnosis dan untuk merawat pesakit. Sebelum kita memberi sebarang rawatan kepada pesakit, kita perlu memberi diagnosis yang betul. Jadi ilmu-ilmu dalam menghasilkan decision making inilah yang kita belajar di dalam tempoh 5 tahun sebagai pelajar perubatan. Dan dia banyak, maknanya dalam kursus klinikal dia bukan sahaja internal medicine, untuk jadi doktor maknanya akan ada expose kepada pembedahan. Okey, ada juga ortopedik dan traumatologi yang patah-patah tulang tu. Ada juga doktor bahagian mata, oftalmologi. Okey, itu di hospital. Selain itu ada juga pendedahan di community. Maknanya di community mungkin kalau Nau pernah pergi klinik kesihatan, pernah pergi klinik kesihatan kerajaan, di situ ada pakar perubatan keluarga. Di situ pun pelajar kita akan didedahkan tentang macam mana komuniti-komuniti ataupun rakyat ni datang ke klinik, macam mana komplain dia, apa yang kita boleh buat, bila kala kita akan refer ke hospital, bila kita boleh merawat pesakit hanya di klinik. Okey, lagi satu bidang kesihatan awam, public health, lebih kepada saringan. Maknanya contoh macam prevention, tahu kan, pencegahan tu lebih baik daripada merawat. So kalau kita tak buat saringan, maknanya kalau kita ada sejarah keluarga yang ada kencing manis darah tinggi, by certain age mungkin kita perlu buat screening atau nama lain bahasa Melayu saringan, untuk tengok adakah kita ni ada faktor-faktor risiko yang mungkin kita dapat penyakit kencing manis juga. So langkah awal penjagaan boleh diberikan, dinasihatkan kepada pesakit lah. Okey, berbalik kepada unik, maknanya yang saya kata integrasi nakli dan akli. Selain daripada itu, ilmu perubatan ilmu Islam atau pengajian Islam yang diterapkan juga di dalam program MBBS USIM. Salah satunya maknanya dalam semasa preclinical, pelajar-pelajar ni dia perlu ada kursus hafazan. Maknanya kalau kita lihat kebanyakan pelajar kita memang datang daripada kelas aliran agama ataupun pelajar sekolah agama yang memang ada dah belajar, maknanya ada subjek agama di SPM dan juga bahasa Arab. Tetapi di dalam perubatan ni setiap tahun dia akan ada ayat-ayat Al-Quran atau ayat surah-surah yang mereka perlu hafal. Jadi akan ditasmik dengan ustaz, bukan doktor perubatan macam saya. Dia maknanya kita juga kolaborasi, maknanya integrate dengan pakar-pakar daripada fakulti fakulti Quran dan Sunnah. Maknanya ustaz-ustaz dari situ yang datang mengajar pelajar kita, ada sesi hafazannya, sesi tasmiknya dengan ustaz, dan mereka perlu pass. Jadi maknanya continuity daripada if let's say dia ada daripada ma'had tahfiz, dia memang menghafaz. Continuity tu ada di fakulti perubatan. Itu salah satu uniknya di USIM. Okey, selain daripada itu, mereka juga didedahkan kepada fundamental of Islamic jurisprudence, maknanya asas perundangan dalam Islam. Tapi itu maknanya kita belajar tentang asas, tetapi macam mana perkaitan dengan medik. Salah satu kursus yang dipelajari adalah fiqh dan ethical issues in medicine. Maknanya fiqh dan juga ethical in medicine. Kalau now perasan dalam kesihatan semua, kan maknanya contoh macam keguguran, kan untuk buat pengguguran itu kan akan melibatkan maknanya ilmu fikah di situ. So maknanya bila di dalam kursus yang kita tawarkan tu akan ada pakar daripada Fakulti Syariah dan Undang-Undang memberi ilmu kepada pelajar-pelajar kita. Jadi maknanya bukanlah untuk menjadikan doktor yang nak jadi lawyer pula, bukan. Tetapi ada ilmu, maknanya bila mereka praktis nanti, sekurang-kurangnya dia boleh dalam membuat decision making, dia ada ilmu tersebut. Okey. Di samping itu ada juga dalam Islam kan ada rukhsah. Kan maknanya bila seseorang tu sakit, ilmu ini juga dalam proses pembelajaran 5 tahun didedahkan kepada
pelajar perubatan. So pelajar tu ialah kalau dia tak ingat semua tetapi dia ada ilmu tersebut dan boleh di-applykan bila dia melihat pesakit, bila dia kerja nanti. Itulah antara bezanya lah. Jadi kita dapat tahu lah beza daripada universiti lain. USIM ni bukan sahaja mengangkat ilmu akademik, malah juga mengangkat ilmu dalam fiqh, dalam Islam. Ilmu agama. Sebab kita nak menghasilkan doktor yang komprehensif. Jadi kalau kita cakap doktor yang ialah even kita sebut dalam kalau definisi WHO tu tentang kesihatan, kesihatan ni seseorang tu sihat bukan sahaja dari fizikal bukan sahaja fizikal, mental, emotional, termasuk juga ada komponen spiritual. Bergantung pada agama masing-masing lah. Jadi kita bercakap tentang agama Islam lah, di USIM okey. Baik, saya tengok kat sini ada 51 orang mata memandang. Boleh like dulu, boleh komen kalau ada nak tanya soalan. Jadi kita ada satu soalan daripada Fairuz. Dia tanya, penting ke doktor nak tahu biologi atau chemistry ni sebelum masuk med school? Dia macam mana tu doktor? Okey, penting ke? Okey, saya rasa lebih kepada penting, benda tu penting. Sebab dalam ilmu biologi, mungkin dia tak mengajar semua 100% tentang perubatan, tetapi kaedah-kaedah saintifik yang mungkin dilakukan semasa menjalani kajian di dalam di dalam pembelajaran biologi, kimia, fizik semua tu digunakan. Dia tidaklah kurikulum yang sama, tetapi ilmu yang semasa lab worknya, dan tetapi ada juga ilmu-ilmu yang kita belajar waktu biologi yang tentang reproduktif ke, ada berkait dengan perubatan. So saya rasa pentinglah. Faham. Kita ada gift Wah, terima kasih yang bagi gift. Siapa yang bagi gift ni? Saya pun tak nampak namanya. Besar tak gift dia bagi tu? Terima kasih bagi gift. Baik, ada lagi satu soalan. Yang dari asasi perubatan, pergigian dan sains USIM, berapa persentage kuartal yang akan diambil untuk jadikan doktor? Macam tu doktor? Okey, maknanya yang daripada tamhidi kita ke macam mana soalan itu? Yang dari asasi perubatan, pergigian dan sains USIM atau tamhidi USIM? Okey, so maknanya buat masa ni kapasiti untuk program MBBS USIM ada 90 orang pelajar. Itu memang mengikut standard, maknanya daripada standard MQA dan juga MMC lah. Kapasiti kita boleh sebanyak itu. Jadi 70 orang adalah daripada tamhidi USIM sendiri, 20 orang yang daripada UPU. Jadi memang mana-mana program perubatan di Malaysia memang sangat kompetitif. Jadi yang yalah, maknanya pemilihan tu memang cream of the crop lah, saya rasa. Jadi okey tak tu Ain Ke ni kalau betul-betul nak masuk ke USIM sebagai pelajar, salah seorang pelajar program sarjana muda perubatan dan surgery, effort lah, adalah effort sebelum masuk ke sini. Masih macam berusaha dah sungguh-sungguh. Okey, baik, kita akan teruskan dengan soalan yang ketiga. Jadi siapa sebenarnya doktor yang betul-betul sesuai untuk mohon program ni sebelum masuk ke medical school ni? Siapakah orang-orang yang sebenarnya layak ataupun lebih sesuai nak mohon program ni? Okey, seperti yang kita sebut tadi lah kan, ada laluan-laluan, maknanya laluan STPM Sains, maknanya pelajar-pelajar yang mengambil STPM Sains, pelajar yang mengambil matrikulasi atau asasi Sains, dan yang USIM-nya tamhidi lah. Jadi kalau kita ikut, maknanya kalau saya nak kongsikan antara maybe syarat lah kot syarat utama kemasukan syarat utama kemasukan ke USIM ni, sekurang-kurang kalau STPM dan syarat dia lebih kurang je sebenarnya. Seorang pelajar tu lepasan STPM ataupun matrikulasi, dia perlu dapat PNGK 3.5, maknanya minimum 3.50. Tapi sebenarnya kalau ikut sejarah daripada yang kita dah lihat sebab kita ada interview memang for flat pun ramai.
3.9 pun ramai. Jadi tapi tak apa, saya bukan nak demotivate, sebenarnya saya nak memotivasikan anak-anak di luar sana minimum 3.5 PNGK. Lepas tu perlu dapat at least minimum B dalam subjek STPM. Maknanya STPM dia biasanya pelajar ni akan ambil biologi, fizik, kimia ataupun matematik lah. Okey. Dan pada masa yang sama dia perlu juga dapat minimum B bagi 6 subjek SPM. So 6 subjek itu samalah terdiri daripada biologi, chemistry, fizik, matematik atau maths, BI, Sejarah perlu ke? Sejarah so far tak dalam syarat utama belum, tu mungkin syarat syarat utama ni tidak, tetapi ada satu syarat utama yang pendidikan Islam. Maknanya pelajar-pelajar yang kelas aliran agama daripada sekolah harian ataupun pelajar-pelajar yang daripada Ma'had Tafiz, yang ada ambil subjek agama, contoh macam pendidikan Islam, tasawuf Islam, mereka maknanya nak masuk USIM mereka perlu ada minimum B dalam antara subjek ni. Lagi satu minimum C untuk bahasa Arab. Contoh macam bahasa Arab tinggi ke, bahasa Arab komunikasi ke, ya perlu. Ini adalah ni. Dan MUET mesti band 3. Untuk masuk medik, untuk fakulti perubatan band 3. Dan matrikulasi pun sama. Kalau saya nak sebut tadi 3 minimum B, PNGK-nya sama. PNGK di matrikulasi 3.5 minimum, minimum B untuk 3 daripada subjek yang diambil di matrikulasi, biologi, kimia, fizik atau maths tu. Dan juga B minimum mata pelajaran 6 mata pelajaran yang saya sebutkan sama seperti STPM lah. So di peringkat SPM, maknanya di peringkat sekolah menengah, pelajar ni adalah daripada yang ada aliran agama. Tapi if let's say dia ada SPM dia, result dia boleh mohon UPU untuk masuk ke USIM, kalau dia ambil STP ke matrikulasi ke. That's why kita memang buka ada 20 seat untuk pelajar matrikulasi yang Kementerian Pendidikan, ada juga asasi daripada UM yang mohon ke USIM. Dari segi Tamidi tu macam mana tu? Dari segi Tamidi 70. Maknanya kalau Tamidi dia punya keputusan, memang PNGK dia samalah 3.5, 3.5. Cuma kita akan kira PNGK tu subjek teras lah. Tapi itu kita boleh lihat balik dia punya, maknanya Tamidi punya syarat. Tapi generally sama. Dari segi macam persaingan antara pelajar Tamidi dengan pelajar STP. Persaingan. Sebenarnya memang of course bila kita kata persaingan tu maknanya USIM 70 tempat untuk pelajar. Memang akan lebih Tamidi kita lah, sebab Tamidi USIM adalah feeder kepada khusus program-program di USIM. Dan persaingan tu memang sengit sebenarnya. Kita allow selain daripada exam academic result, pelajar-pelajar ni kena ada sesi interview. Maknanya 2 komponen ini lulus baru boleh masuk program MBBS. Jadi sebelum dia dapat dipanggil untuk interview ni, kita akan maknanya bahagian pengurusan akademik tu, Pusat Pengurusan Akademik USIM akan senaraikan maknanya result akhir bagi pelajar ni, berapa pointer dia cukup syarat kan. So dia boleh lalui interview, tetapi interview pun kita cap kepada numbers, certain number. Maknanya kalau ikutkan 150 kita allow 150 maksimum untuk, sebab kita nak ambil 90 je. So maknanya biasanya sesi interview tu kalau Tamidi tu kita beri sampai daripada 150 pelajar yang ada opportunity untuk interview. Tamidi. Kalau yang baru-baru ni, maknanya kalau saya ingat yang tahun lepas punya UPU yang datang yang sudi, maknanya apply untuk interview dah 50 orang. Tapi kita ambil 20. Kalau Tamidi yang datang untuk interview 194. Kita ambil 70. So kita boleh tahu persaingan very kompetitif. Lagi satu, walaupun
pelajar tu akademik dia let's say dia 4 flat, tetapi interview dia tu gagal, dia tidak akan ditawarkan. Sebab interview ni kita mengukur komponen soft skill. Untuk menjadi seorang doktor ni perlu ada kriteria lah, perlu ada soft skill yang of course mungkin pada interview tu secara asas. Maknanya kita nak tengok ada tak passionnya, ada tak resilientnya, adalah soalannya kan, dan ada tak dia macam mana, maknanya bila dia jawab tu kita boleh, maknanya cara dia jawab kita akan memberi macam case senario sebenarnya. Dalam proses interview tu senario diberikan. Kita bukan interview tanya you nak tak jadi doktor, mak you kerja apa, tidak. Interview tu ada berfokus, maknanya kita panggil multiple mini interview, di mana akan ada station-station yang mengukur integriti, yang boleh mengukur communication skill, yang mengukur mungkin resilient of the student. So soft skill lah yang kita berikan. Yes, soft skill. Faham? Kan? Jadi macam tadi kita dapat tahu bukan saja akademik kan kita memerlukan untuk masuk dalam medik, program medik ni. Jadi apakah selain daripada program akademik, selain keputusan cemerlang, apa lagi yang diperlukan before nak masuk med school dekat USIM ni, doktor? Okey, maknanya macam kualiti lah, kualiti sifat yang USIM nak tu. Yang USIM nak okey. Sebenarnya generally untuk menjadi seorang doktor lah. Okey, bukan maknanya especially yalah USIM saya mewakili Fakulti Perubatan kan. So selain daripada ilmu, maknanya kebolehan kognitif seseorang pelajar, maknanya akademiknya excellent, tetapi kalau soft skill dia ataupun attitude dia tak bagus, maknanya mungkin dia tuang kelas, tak sesuai untuk menjadi doktor. Mungkin dia tak boleh mengikut program-program ataupun aktiviti khusus-khusus pembelajaran sebagai seorang doktor, pun tak sesuai jadi doktor. Nak jadi doktor ni antara dia macam saya kata rajin tu ya, sebab pembelajarannya banyak. Kan saya kata 5 tahun, dan khususnya compact. Dia pembelajarannya kalau preclinical tu macam budak sekolah lah, pergi sekolah. Masuk pukul 8, pukul 5 habis. Every hour ada kelas. Kita tak boleh, selalu saya kata dekat student, tak boleh samakan dengan kawan-kawan you yang di fakulti lain. Mungkin ada waktu senggang in between, kan, tetapi kita memang berstruktur. Maknanya sebab memang kursusnya jam kreditnya banyak, dan perlu banyak pembelajaran yang perlu diketahui oleh seseorang sebelum dia dapat dikeluarkan daripada institusi pengajian tinggi itu sebagai seorang doktor yang selamat. Okey, suka kalau saya nak kata kita nak hasilkan doktor yang selamat. Maknanya bukan doktor yang terlalu pandai tetapi sebenarnya banyak buat shortcut. Seperti itu. So dalam proses tu antara kualiti yang kita nak, of course dia passion, sangat mahu menjadi seorang doktor. Memang ada rasa nak membantu, selalunya nak menolong pesakit, nak merawat pesakit, dan dia honest, jujur dalam pembelajaran tu. Sebab bila kita jujur, kita akan ada integriti, kita akan datang kelas, kita tak akan tuang kelas, kita akan buat ikhlas lah, betul, dan kita ada rasa empati. Maknanya sebab bidang perubatan ni dia akan merawat pesakit, akan involve dengan manusia lain yang mungkin datang dengan sakit. Kalau kita tak ada empati adalah satu sifat yang boleh merasa, kalau kita tak sakit tu pun kita boleh seolah-olah kita rasa sakit pesakit tu, jadi kita boleh faham. Sebab kalau kita tak faham, kita akan peduli macam mana aduan-aduan atau komplain yang dibawa oleh pesakit tersebut. Selain daripada tu, communication skill sebenarnya itu penting. Tapi akan diasah lagi di dalam semasa pembelajaran. Skill communication ni maknanya bukan sahaja bercakap, maknanya dari segi macam mana kita tengok, macam mana cue seseorang, maknanya kita
memek muka kita juga kan, sebab kita Main peranan main peranan. Lagi-lagi kalau kita tak boleh bercakap, macam mana kita nak bercakap dengan patient ni? Sebab pembelajaran seorang pelajar perubatan pada tahun klinikal, cikgu besar dia sebenarnya adalah pesakit. Sebab pesakit yang datang, maknanya dia akan collect, Yang akan beri feedback. bukan feedback, history. Maknanya kalau saya pelajar tu now datang masuk ward, saya akan jumpa now, Assalamualaikum cik, saya pelajar perubatan, boleh saya Check. saya bukan cek, boleh saya berbual dulu. Maknanya kita kena tahu history dulu. Maknanya kita tak tahu kenapa kenapa Cik Now ni masuk hospital, datang ke hospital, apa komplain Cik Now? Sakit dada ke? Demam dah berapa hari ke? So pertanyaan tu semua kan, skill tu semua perlu untuk seorang doktor, sebab dia akan tanya, patient jawab. Dia kena tahu, boleh tanya dan jawab. Lepas dah history taking, baru physical examination, baru kita examine, kita minta kebenaran pesakit untuk mendengar dia ada tak bunyi-bunyi spesifik, bunyi-bunyi spesifik yang akan bantu dalam memberi diagnosis. Jadi kalau seseorang tu nak jadi doktor perubatan, dia hanya tengok buku je, dia tak jumpa patient, tak boleh. Memang tidak akan menjadi seorang doktor yang bagus. Jadi dia maknanya soft touch, human touch tu memang perlu. Walaupun sekarang kita nak kata artificial intelligence, kan semua nak digantikan, yelah, maknanya AI tu complement. Kalau saya nak kata, memang AI tak nafikan bantu, tetapi dari segi aspek empatinya tu, aspek komunikasi manusia dengan manusia tu perlu. Okey. Betul sebab saya pernah ada dua orang kawan daripada medik, namanya Huda dan juga Ilmi. Kalau ada orang tengok sekarang ni, Huda dan Ilmi, saya tengok dia sangatlah baru tadi semalam dia ada quiz. So saya tengok dia punya jadual sangat-sangat pack. Jadi boleh dah dikatakan untuk menjadi seorang medik student dekat USIM ni tidaklah dia macam kena bijak untuk mengurus masa, betul? Betul. Bijak mengurus masa memang sama. Saya rasa bukan dekat USIM saja, generally sebenarnya kalau kita pelajar ni, kita kena bijak mengurus masa dari segi semua belajar fakulti mana pun perlu. Betul, kan, sebab kenalah tahu bila kita nak ber-TikTok seperti ini kan, bila kita nak baca buku, bila kita nak, belum lagi nak baca Qurannya kan. Jadi memang kena pandai menguruskan masa dan kena pandai follow lah, ikut aturan kursus tersebut. Betul. Doktor, tadi kita dah borak-borak berkenaan dengan akademik yang perlu kita ada, kurikulum yang kena kita capai dan sebagainya kan. Jadi apakah sebenarnya keunikan utama program Sarjana Muda Perubatan dan Surgery ni dekat USIM, khususnya dari segi pendekatan pengajaran dan juga latihan klinikal ni lah. Macam mana tu? Okey, kalau dekat USIM, kalau ikut kursus perubatan secara general, kita memang kena follow kompetensi, sebab ini adalah kursus profesional. Maknanya kompetensi untuk menghasilkan graduan sarjana muda perubatan adalah sama yang diberi oleh Majlis Perubatan Malaysia. Maknanya certain aspek yang perlu dibuat memang ada secara kasar lah. Okey, maknanya dari segi kontennya. Tetapi dari segi deliverynya mungkin setiap universiti tu berbeza lah. Okey, so kalau daripada segi USIM sendiri, walaupun pre-clinical kita akan berlangsung di Fakulti Perubatan. Fakulti Perubatan dinilai 2 tahun pre-clinical, maknanya kita belajar basic sciences secara integrasi mengikut sistem. So di situ pengajarannya method atau pengajarannya pelbagai lah. Antaranya kuliah, selain daripada lecture ada seminar. Seminar antara pelajar, maknanya seminar ni biasa pelajar akan pensyarah akan memberi topik, memberi learning outcome yang perlu diberikan, ataupun probably topik, dan pelajar memberi idea tentang learning outcome, dan nanti seminar akan berlaku. Pelajar mencari untuk discussion tu, pelajar akan mencari ilmu-ilmu di dalam internet ke apa, dan dia bukanlah self study sangat, dia ada secara berkumpulan. Maknanya berdasarkan learning outcome yang diperlukan.
So dia akan bincang sesama mereka. Dari situlah latihnya kerjasama, latihnya sifat-sifat ability to communicate. Sebab you akan buat secara grup. So seminar secara grup. Jadi salah satu learning outcome juga integrasi nakli akli. Maknanya macam mana dalam satu topik tu aplikasi Islamic value di dalam topik seminar tersebut. Okey, itu seminar. Ada juga team based learning, ada juga problem based learning. Maknanya problem based learning ni dalam bentuk senario. Maknanya pensyarah akan memberi kes. Kes yang contoh-contoh kes yang klinikal yang berlaku kat hospital. Maknanya pesakit berumur berapa datang komplain fever berapa minggu kan, dan daripada situ kita akan, maknanya pelajar akan mula berfikir apa nak tanya lagi untuk capai learning outcome. Dan dalam problem based learning ni, selain daripada maknanya dia datang dengan problem dan adalah dia punya modul dia. Maknanya bila pelajar berfikir dan apa dia nak tanya, ada jawapan yang dalam sesi tu diberitahu, dan akhirnya dia akan formulate kepada satu diagnosis tentang penyakit tersebut. Okey, itu salah satu kalau dari segi preclinical lah. Maknanya dari preclinical lagi, walaupun preclinical ni tak pergi hospital lagi. Dia hanya belajar di fakulti, tetapi pendedahan tentang penyakit, tentang apa, macam mana sebenarnya doktor tu sudah bermula. Dan di peringkat preclinical juga kita sudah ajar basic clinical skill. Maknanya cara mengambil history, sejarah pesakit. Itu waktu year berapa Doktor? Year 1 year 2 tu lah. Preclinical maknanya daripada year 1 tu, second sem tu, kita dah, maknanya dalam sistem, contoh sistem kardiovaskular akan ada di jadual waktu slot basic clinical skill. Maknanya pelajar ni dia akan session untuk pensyarah klinikal akan ajar bagaimana nak ambil history, bagaimana nak examine, tapi bukanlah dengan patient, dengan mannequin. Kita ada lab simulasi. Okay? Kita ada makmal simulasi yang ada mannequin yang boleh, maknanya kita gunakan sebagai bahan pengajaran. Okay? Di samping itu, basic clinical skill juga ajar, maknanya pensyarah ajar macam mana nak buat prosedur. Mungkin prosedur yang ringkas lah. Contoh macam masuknya kateter. Kateter tu kan ada saluran urin kan. Kalau sakit kita di hospital tak boleh kencing. Jadi kita masukkan kata pendedahan pelajar ni sudah bermula daripada preclinical. Dia ada session untuk masukkan dia ke mannequin. Dia tak buatlah kepada dia kan, kepada mannequin dululah. Okey, tetapi risau saya kalau boleh kan, tapi bila dia di klinikal, peringkat klinikal, bila dia ada latihan klinikal di hospital KKM, kadang-kadang dia dapat opportunity untuk buat, maknanya at one stage of time tu, maknanya dalam 3 tahun dia menjalani latihan klinikal, selalunya dia akan dapat opportunity untuk buat tu. Kena proaktif. Satu lagi sifat yang perlu proaktif. Sebab ilmu tu dia tak akan datang. Maknanya especially bila kita di tahun klinikal, kan kita ada student akan attach di hospital. Okey, jadi akan berjumpa dengan di ward, akan berjumpa dengan nurse, berjumpa dengan doktor-doktor perubatan, berjumpa dengan pakar. Jadi mereka ni lah yang dia tak akan saya ajar you. So, mereka adalah service provider, mereka adalah pemberi servis kepada pesakit-pesakit. Tapi pelajar kita akan ikut round mereka. Maknanya clinical round setiap pagi tu pelajar perubatan sepatutnya follow. Sebab masa itulah kes tersebut di-discuss. Kes tersebut dibincangkan, macam mana rawatannya, betul tak diagnosis yang doktor tu bagi, perlu pembedahan ke tak perlu ke, di situ. Okey. So untuk pelajar USIM, preclinical di fakulti. Okey. Bila klinikal memerlukan latihan klinikal. Jadi USIM buat masa ni belum ada hospital pengajar USIM, tetapi latihan klinikal memang kita ada MOU, MOA dengan Hospital Kementerian Kesihatan. Hospital Kementerian Kesihatan yang USIM akan hantar pelajar untuk menjalani latihan klinikal adalah Hospital Ampang, Hospital Temerloh, Hospital Cyberjaya, Hospital Port Dickson, Hospital Tampin. Okey. Dan kalau di komuniti tu, klinik kesihatan di beberapa klinik kesihatan di Kuala Lumpur dan juga klinik kesihatan di sekitar Tampin Negeri Sembilan. So memang kita tak,
maknanya untuk menjadi seorang doktor, pendedahan kepada pesakit real, patient, walaupun USIM tiada hospital sendiri lagi, ada berlaku. Maknanya akan belajar dengan patient, pesakit di hospital Kementerian Kesihatan. Selain daripada itu, salah satu output atau pelajar ni dalam tempoh dia menjalani latihan klinikal tu, selain daripada dia kena buat pembacaan sendiri, ada kuliah sedikit, lebih banyak bedside teaching. Kita panggil bedside teaching tu maknanya pelajar akan mendapatkan history pesakit dulu. Maknanya selalunya sebelum doktor pensyarah, sebelum pensyarah datang untuk buat bedside teaching, pelajar akan cari kes. Proaktif lah. Dia cari kes yang biasanya ada interesting sign, interesting finding tu, dia akan pergi kelab, dapat history semua secara lengkap, examine semua, dan dia akan present. Present kepada, dalam grup lah, present kepada pensyarah tersebut. Dan pensyarah dengan rakan-rakan akan memberi komen. Betul tak history dia, kurang ke history yang ditanya tu, examination dia macam mana. Dan biasanya pensyarah akan dikata pesakit tu juga, pensyarah akan examine juga kalau ada findings yang memang untuk validatekan, untuk maknanya memperbetulkan finding yang didengar oleh pelajar tersebut, pensyarah akan terus bagi tahu. So maknanya dia hands on lah application. Okey, satu application, dan pelajar ada logbook. Logbook ni maknanya berapa banyak kes dia dah kelak, berapa banyak kes dia dah tengok, berapa banyak prosedur yang dia dah buat dalam tempoh 3 tahun klinikal tu. So memang kalau dia buat secara teratur dan memang follow dan belajar, maknanya mengikut aturan yang diberikan, insya-Allah bila dia keluar tu dia equip lah, maknanya boleh sebagai doktor yang selamat untuk menjadi seorang pegawai perubatan siswaza, iaitu houseman. Belum lagi pegawai perubatan. Yang houseman panggil tu. Pegawai perubatan siswaza, tapi sebenarnya dah kerja lah. Tapi kita panggil houseman. Housemanship, berapa tahun? 2 tahun. Buat masa ni Malaysia 2 tahun. Masa zaman saya dulu setahun. Sekarang ni 2 tahun lah. Apa ditambahkan? Mungkin dia menilai daripada segi hasil, maknanya perlu tambah posting. Maknanya kalau zaman saya dulu medicine, maknanya posting perubatan, posting surgery, dengan posting ortopedik, pediatrik, itu maknanya 3 ni ONG adalah yang utama. Setahun maknanya satu posting 4 bulan macam tu lah. 12 bulan kan. Kalau zaman lama lah, ini cakap masa saya houseman dulu. Maknanya ONG, medicine, surgery tu wajib lah. Lepas tu kita akan gerak naik sikit lah. Dia kata junior MO. Tapi kita akan buat mungkin posting ortopedik, posting pediatrik. Okay. So sekarang ni graduan-graduan sekarang ataupun doktor-doktor pegawai perubatan siswaza kena melalui posting yang lebih lagi. Maknanya dah tempoh 2 tahun tu dia terdedah kepada lebih banyak posting lah untuk latihannya. Okey, sebab kalau saya nak kata hanya dengan melepasi program MBBS, maknanya PAS 5 tahun sebagai graduate MBBS, of course dah jadi doktor, tetapi masih banyak perlu dipelajari. Sebab waktu kita belajar, kita terkawal ataupun kita belum dapat manage 100%. Tetapi bila kita pegawai perubatan siswaza, bila kita on call, kita dah bekerja tu, kita maknanya lebih tinggi lagi decision making kita tu. So maknanya sebab kita dah merawat pesakit tu. So masa tu pun proses pembelajaran sentiasa ada. Sebenarnya untuk jadi doktor ni, proses pembelajaran dia sampai sekarang pun belajar. Sebab evolusi dari segi healthcare kan evolve. Kan dulu tak ada robot-robot, sekarang dah ada. So even you surgeon pun you belajar pula macam mana nak guna robot. Macam tu lah. Seolah maksud saya tu macam tu lah kiranya. Jadi ni doktor, ada daripada Puan Nurziha Azizul yang tanya. Dia tanya kalau dapat anugerah dekan 2 sen tu akan dapat tak? Jadi boleh saya jawab ke? Boleh. Kalau berdasarkan jawapan doktor tadi,
tak semestinya cemerlang akademik saja, betul? Ah, Kena ya. cemerlang, kena lulus interview Interview, juga. ya. Interview tu wajib puan. Jadi ada juga yang ditanya kriteria untuk lulus interview tu macam mana, doktor? Kriteria lulus interview, okey. Pelbagai, maknanya okey, saya hanya beri secara kasar lah ya. Okey, so kita ada 70% akademik. 30% ni daripada interview. Tetapi 30% ni ada 5 atau 6 elemen yang kita ukur. Maknanya contohnya dan elemen ni berbeza-beza lah setiap tahun bergantung kepada jawatan kuasa yang daripada fakulti lah. Maknanya, tapi contohnya lah kita nak test elemen communication. Okay, communication skill. Communication skill. So di dalam sesi interview tu akan ada 6 stesen. So pelajar akan berpindah daripada satu stesen, ataupun ada yang buat setting station, ada yang dia satu stesen tetapi 6 elemen terus ditanya, dan elemen tu ditanya dalam bentuk case scenario. Maknanya kalau kita nak test communication skill, mungkin kita akan bagi you senario sebagai doktor. Doktor, macam mana you nak breaking, macam mana you nak mungkin memberitahu pesakit yang dia ada kanser ke, dia ada sesuatu penyakit, ataupun macam mana, maknanya dari situ kita lihat macam mana you nak communicate. Tak semestinya bila nak uji communication skill tu kena kesnya kena jadi doktor je, tak semestinya. Ada je kes-kes, ada je kes senario yang kita buat yang mengukur komunikasi kan, tapi maknanya pelajar tu, maknanya yang sedang diinterview tu mesti be able untuk disseminate information dia. Maknanya boleh bercakap, tak boleh macam terdiam, kan diam selama, macam lama sangat diam pun susah. Kadang-kadang kita prompt, tapi maknanya dia kena able to answer lah. Macam tu lah. Okay doktor, saya nak tanya ni sebab saya pun bukan budak pelajar USIM lah kan. Pelajar perubatan. Nampak dah tu dah lama kita buat live ni. Lama Okay. Saya nak tanya lah kan, lepas jadi medik, lepas dapat bertata medik ni kan, kita ada nak masuk sama ada dermatologis ke, kardiologis kepakaran, ke, kepakaran tu. Itu boleh di-set waktu bila tu doktor? Okey, macam ni lah. Dia tu memang ada sesetengah orang dia dah set, sebab dia mungkin dah ada exposure daripada waktu dia medical student. Okey, ada setengah orang sebelum dia doktor lagi. Dia dah tahu dah, mungkin bapak dia pakar sakit puan ke, so dia nampak bapak dia bekerja, dia suka nak jadi tu, so dia inspired. Okey, itu seorang, itu ada juga yang waktu dia medical student, minat lah tengok, dia inspired by the doktor sendiri. Doktor pakar yang merawat pesakit, betapa sabarnya doktor tu semua. Inspired dia nak jadi, betapa lemah lembutnya pakar kanak-kanak tu dengan kanak-kanak, dia jadi pakar kanak. Tiba-tiba waktu houseman, dia melalui posting tersebut lain pula. So memang macam-macam apa kita kata, macam kehendak lah, you rasa you nak tu kan. Tetapi memang elok dah kalau misalnya you ada some idea kan, supaya bila you dah habis program MBBS kan, you memang kena lalui housemanship 2 tahun. So that after 2 years you tahu dah you nak pergi ke hospital base ke, maknanya you akan bekerja di hospital ataupun di community. Kalau di hospital mungkin doktor perubatan dalaman, doktor pembedahan, doktor psikiatri yang maknanya yang merawat pesakit di dalam hospital. Tetapi di community, kepakaran seperti perubatan keluarga yang melihat pesakit di klinik kesihatan, ataupun lagi satu perubatan kesihatan, pakar perubatan kesihatan awam seperti saya, kita melihat di community. Maknanya kita akan memberi education kepada community. Perlunya saringan, perlunya itu kerja-kerja public health. So bila you ada exposure, maknanya so you tak akan buang masa, sebab program ni kompetitif sebenarnya. Memang even untuk jadi pakar you kena ada masters, you kena buat postgraduate. Okey, masters tu, kalau masters kepakaran 4 tahun. Sebab tu saya kata dia manis tu kat ujung. Maknanya kalau habis general, maknanya undergraduate dah ada manis kan, tapi yang pakar tu tambah lagi lah manis dia tu. Tapi cabaran tu
masih ada berterusan lah. Baik, last doktor, soalan yang terakhir. Okay. Kenapa lepasan STPM ataupun setaraf ni, khususnya aliran sains yang bercita-cita nak jadi doktor, dia patut menjadikan sarjana mulia perubatan dan surgery di USIM ini sebagai pilihan pertama di UPU online tu? Okay, kenapa Okay, especially sebab tempat ni very limited. Okay, kalau UPU online 20 saja. I mean daripada UPU untuk masuk USIM 20. Tetapi anak-anak semua kena ingat, USIM kursus dia maknanya dia memang select daripada yang ada aliran agama. Jadi saya rasa yang daripada kelas aliran agama grab this opportunity. Sebab if you nak compete dengan arus perdana yang lain, very kompetitif juga. Itu satu. Selain daripada itu, kita kena lihat merit yang kita ada. Saya rasa sekarang ni, itulah saya kata, bila ayat perkataan kompetitif tu mesti nak kena sebut. Sebab bergantung pada merit juga. Selain daripada nak masuk kepada fakulti tu kan, universiti tu ada merit tersendiri. Mungkin merit UM berbeza dengan merit USIM. Jadi you kena tengok, ukur you punya merit, tengok fakulti tu merit dia, kelayakan tu sesuai ke tak. Sebab kalaulah merit you tak sesuai, rendah daripada merit yang ditawarkan oleh universiti tersebut, dia tak akan pandang, tak akan dapat masuk. Jadi kenapa kita nak berebut-rebut dengan opportunity kita yang rendah? Sebab at the end of the day, program perubatan sendiri untuk menghasilkan doktor perubatan sama. Macam saya kata tadi kan, kompetensi konten dan kompetensi yang perlu ada bagi semua program perubatan di Malaysia sama. Cuma mungkin hospitalnya berbeza kan, kaedahnya berbeza. Jadi untuk you nak jadi asas doktor, kalau you ada dari kelas aliran agama, merit you sesuai untuk USIM, memang confirm merit USIM you boleh, you punya result ke USIM tu boleh, you apply USIM sebagai nombor 1. Jangan pilih USIM nombor 3. Macam itulah. Sebab nanti kita akan rank kan. Maknanya hasil interview, hasil daripada percentage yang dapat tu, kita akan rank kan. Barulah 20 yang teratas akan dipanggil untuk menjadi pelajar saya. Faham gitu. Okey. Betul. Kita dah pun bercakap panjang kan. Ya, betul. Ada 62 orang mata memandang doktor dan saya bercakap di live ini. Kami nak ucapkan terima kasih. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Nadia lah sebab sudi. Sama-sama sebab sudi untuk dijadikan sebagai sharing dekat dalam live kita pada petang ini. Dan juga terima kasih kepada 61 orang mata memandang di live USIM official ni. Okey, ada satu lagi soalan lah. Last saya ambil last. Okey, boleh. Ada pada Puan Nur Ziha Azizul. Interview dalam bahasa Inggeris ke Melayu, Doktor? English semestinya. Sebenarnya sebenarnya language bahasa pengantar lah kita kata untuk kursus perubatan ni biasanya English. Maknanya bila pelajar tu maknanya bila kita dah bekerja pun biasanya kita present case in English because dia universal. Kalau kita cakap bahasa Melayu adalah in between tu kita cakap bahasa Melayu, tapi generally pelajar akan cakap English. Tetapi jangan risau sebenarnya, sebab communication skill tu diasah. Masa saya belajar dulu pun bukannya tip-top, kita bukannya mother tongue kita English, kita Melayu, bahasa Melayu. Tetapi dalam program tu when kita selalu buat practice, memang terus boleh cakap. Okay? Baik. Betul. Jadi kalau nak betul-betul nak pursue medic dalam USIM ni, kita tingkatkanlah kita punya English kita sebelum interview dan juga sebelum apply med school kan? Ini. Baik, itulah saja daripada kami. #Jom Masuk USIM. Jangan lupa letakkan sarjana muda perubatan ini sebagai pilihan yang pertama, dan juga jangan lupa letakkan USIM sebagai pilihan pertama. Anything about program di USIM ini letakkan sebagai pilihan pertama. InsyaAllah anda akan terpilih menjadi salah seorang pelajar USIM di USIM ini. Baiklah. Terima kasih Doktor. Terima kasih juga kepada 69 orang mata memandang. Jadi bye. Terima kasih.